Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara-saudari, bertemu kembali kita di channel Azuri Farm. Baiklah, sebenarnya pada episod kali ini saya nak menjawab sedikitlah persoalan yang ramailah orang yang sudah timbulkan, dan banyak jugalah yang tanya kepada kami sewaktu kami buat live dan kami buat sedikit post tentang pertandingan ayam baka Rhode Island Red yang kami akan anjurkan di Jempol Negeri Sembilan. Okey. Antara soalan yang kerap ditanya adalah adakah pertandingan ini mengandungi unsur-unsur perjudian? Jadi saya akan huraikan dan saya akan jawab pada saudara-saudari. Okey. Tonton video ini sampai habis. Okey. Okey. Baiklah, untuk sebelum saya menjawab lebih lanjut lagi dengan persoalan yang telah ditimbulkan oleh ramai orang, sebelum tu saya nak mengajak saudara-saudari semua untuk hadir pada 22 November pada bulan ini ke Kompleks Rakan Muda Jempol, di mana kami bersama Atok Farm, Optimal Egg akan menganjurkan Kokok Fest. Jadi ia merupakan pertandingan yang pertama kalinya dianjurkan yang seadanya di Jempol. Jadi selain daripada pertandingan ayam, kami juga ada membuat sedikit pameran ayam-ayam import. Sebagai contoh, di tangan saya ini adalah ayam jenis bantam daripada Vietnam, ayam tancau, dan banyak lagi ayam-ayam yang akan kami persembahkanlah kepada para pengunjung. Sebagai contoh ada Light Brahma Imported Bloodline. Dan di belakang saya ini Speckle Sussex. Satu-satunya di Malaysia Speckle Sussex. Sangat cantik. Dan banyak lagi baka-baka lain yang kami sudah import direct daripada luar negara, yang kami nak tunjukkanlah kepada saudara-saudari sebagai pengunjung yang datang daripada jauh menikmati ayam-ayam import. Okey, baiklah, selain daripada pameran ayam-ayam import, kami juga ada membuat jualan produk-produk unggas. Selain daripada jualan anak ayam dan induk sebesar saiz ini, kami juga ada menjual produk-produk unggas lain-lain, seperti ubat-ubatan ataupun produk-produk kesihatan unggas, shampoo unggas, dan pelbagai lagi yang ada semasa event yang berlangsung. Okey, jadi berbalik kepada soalan yang telah ramai sebenarnya yang tanya kepada kami, iaitu tentang adakah event Kokok Fest ini mengandungi unsur-unsur perjudian. Seperti yang saya sedia tahu, konsep judi itu adalah satu pertaruhan. Sebagai contoh, kita meletak satu taruhan dan dia mesti ada kalah dan menang. Kalah dan menang. Yang menang akan dapat semua, yang kalah akan balik tangan kosong. Sebagai contoh macam saya bagi contoh machine claw tu, yang orang masuk duit, dia akan pusing, ambil patung, jatuhkan, macam tu. Machine claw ni dia bukannya kita letak terus dapat barang tersebut. Kemungkinan selepas 20 kali try, 30 kali cuba, baru akan dapat. Jadi itu adalah satu contoh konsep perjudian, di mana kita mempertaruhkan duit itu untuk mendapatkan barangan tersebut. Jadi mungkin kita dah give up pada kali ke-10 ke, kita balik dengan tangan kosong. Jadi itu sesuatu yang tidak adil lah kepada konsep jual beli yang sebenar. Begitu juga dengan Kokok Fest ni. Seperti yang saya tahu, Kokok Fest telah mengadakan bukan setakat pameran, jualan unggas dan sebagainya. Kami juga ada menganjurkan pertandingan ayam Rhode Island Red, di mana kita meletakkan yuran sebanyak RM150 untuk kepada peserta yang nak masuk lah. Dan pemenang pertama sebanyak RM1,444. Pemenang kedua RM888. Pemenang ketiga RM666. Dan 5 hadiah sagu hati kami akan beri sebanyak RM200.
dan kepada yang tidak bernasib baik akan membawa pulang sijil dan sedikit hadiah yang kami akan berikan kepada yang tidak memenangi pertandingan tersebut. Selain itu, yuran yang anda telah berikan itu bukan kami tukarkan kepada dalam bentuk hadiah. Kerana kami sendiri sudah ada lebih 7 agensi dan individu yang telah memberikan kami sponsor dalam bentuk wang lah kepada kami. Jadi hasil daripada sponsor itu sendirilah yang kami akan tukarkan kepada dalam bentuk hadiah. Jadi apa yang anda telah bayar sebagai yuran itu kami akan jadikan sebagai kami punya kos untuk pembayaran dari segi dewan, upah-upah kru dan kos-kos lain yang tersembunyi. Jadi sebenarnya kami bersama Atok Farm dan Optimal Egg Dynamic telah berbincang lama lah sebelum kami buat event ni. Kami kalau boleh tak nak kami punya event ni mengandungi unsur-unsur perjudian. Jadi saya tak nak orang yang masuk bertanding itu balik dengan tangan kosong. Jadi balik dengan sesuatu lah. Sebagai contoh, kalau tak menang apa pun, sekurang-kurangnya balik dengan sijil penyertaan dan sedikit hadiah daripada kami lah. Hadiah daripada kami itu bernilai dalam RM50. Tetapi saudara-saudari, bukan itulah yang kita nak kejarkan sangat. Pertandingan itu kita letak ke tepi dulu. Yang kita nak capai adalah kita bersua kenal dengan ramai peternak yang datang daripada utara, yang datang daripada pantai timur, yang dah menternak lebih 5 tahun, lebih 10 tahun. Kita boleh bersuai kenal, kita bertukar pendapat, mana yang nak tanya tentang peternakan mereka, mana yang baru nak berternak. Boleh kita bertukar-tukar pendapat dan berkongsi-kongsi ilmu lah. Itu yang sebenarnya kita punya objektif event tersebut. Itu yang kita nak kejarkan sebenarnya. Jadi saya harap saya menjawablah persoalan yang saudara-saudari yang timbulkan. Adakah pokok Fest ini mengandungi unsur-unsur perjudian? Kami sebenarnya saya memang daripada awal lagi saya memang dah bincang bahawa kami kalau boleh tak nak mengandungi unsur-unsur perjudian. Tak nak orang balik dengan tangannya kosong. Sekurang-kurangnya balik dengan sesuatu. Apa yang mereka bayar itu, itulah yang mereka akan bawa balik. Contoh sijil penyertaan itu bagi kami adalah sangat-sangat bermakna lah. Sangat-sangat bermakna kerana yang membawa pulang sijil itu kami macam iktiraf anda sebagai alumni yang pertama lah. Alumni yang pertama event Kokok Fest 2025. Jadi anda boleh berbangga dengan sijil tersebut. Anda boleh sebarkan kepada orang ramai yang anda telah berjumpa dengan ramai peternak dan penganjur, dan anda telah banyak menerima input daripada mereka. Selain daripada itu, kami juga telah menjemput beberapa jabatan jabatan kerajaan seperti veterina Jempol, dan saya harap veterina Jempol dapat terus hadir bersama untuk berkongsi ilmu bersama para pengunjung, para peternak tentang mungkin ada permasalahan dan persoalan-persoalan yang diutarakan. Jadi saya dengan seikhlas hati berharap saudara-saudari dapat memberi sokongan yang penuh kepada kami supaya dapat menjayakan event ini, dan kami harap event yang akan datang ini berjalan dengan lancar dengan kehadiran saudara-saudari semua. Sehingga kita berjumpa di event tersebut. Assalamualaikum dan selamat menternak. Oh, jinaknya ayam ni. Jinak.